Tak, I memang nak betul-betul nak serius kenal dengan you. Dia pun hantarlah satu carton tudung. Dia tunjuklah effort dia. Kita pun macam okay, dia lelaki pertama yang hantar satu carton tudung dekat aku, Win. Tak boleh tau, semua dulu benda nak. sangat takut dengan saya masa bercinta. Mami tahu tak, korang tahu tak, Mami apa-apa kalau dia buat salah, dia takut gila. Dia takut gila. Contoh salah, benda-benda yang salah. Contoh, saya dah katakan dia, anak-anak ada nak pergi tengok wayang, dia tersalah jalan. Dia tahu pula aku pula mau tak boleh salah jalan. Dia punya takut pasal salah jalan tu, dia akan senang. Kau tu dulu kan, nanti kan you was sampai mati kata, aunty kalau dah takut dengan daddy, kalau dah salah benda kan, main kuku pakai cakap jadi tergalak-galak, takut. Tapi itulah masa bercinta betul-betul, masa macam mula kan dia lain tau. Kita macam ada rasa proud kita kan. Tapi sebenarnya bila kita dah syukuran tu, semua betul aku dah jadi takut. Mula-mula belagak juga. Mula Mami punya style cakap sini, kalau you Mami belagak kita pula dulu I am wati konon-konon. Kalau you I tahu you first time jadi duda, dan di saat you jadi duda tu you dah di level yang orang kata berduit lah, ramai perempuan nak. So kalau you rasa you nak bercinta, nak kenal sana sini apa semua, you pergi dulu. You pergi dulu, you kawan dulu dengan semua perempuan yang mana you nak kawan apa semua. Andai kata you rasa you tak sesuai, poya-poya dulu. Kalau you rasa you tak sesuai dengan perempuan tu, baru you datang cari I, and then kita kawan. Sebab I tak kisah pun, maksudnya hubungan tu tak jadi ke apa ke. Tapi kalau you kawan dengan I, you kawan dengan I je. So kalau I kawan dengan you, kita concentrate pada satu hubungan. Kalau kita rasa tak serasi, then go, okay. Tapi I tak nak dalam masa kita berkawan, I kawan dengan you, kawan dengan I, kita ada pilihan lain. Kita fokus satu. Masa tu cakap cerita lah, masa dia kata, tak, I memang nak betul-betul nak serius kenal dengan you. Dia pun hantarlah satu carton tudung. Dia tunjuklah effort dia. Kita pun macam okay, dia lelaki pertama yang hantar satu carton tudung dekat aku, Win.